Kembali lagi ke channel kami. Pagi ini hari kelima di Yunnan. Kami keluar pagi sebelum pukul 8 untuk ambil Didi ke stesen keretapi untuk ke Lijiang. Kami tinggalkan satu beg di hotel ini kerana kami akan menginap kembali hotel ini dari Shangri-La nanti. Pagi ini hujan renyai-renyai, cuaca agak dingin sedikit. Jalan dari Kota Lama Dali lancar, tetapi bila masuk bandar besar Dali, trafik mula sebok, takut juga kami tertinggal keretapi. Alhamdulillah kami sampai di stesen keretapi Dali dalam 20 minit awal. Walaupun Dali ini bandar tahap ketiga atau third tier city di China, macam majlis daerah kalau di Malaysia, tetapi prasarana mereka macam Kuala Lumpur. Perjalanan keretapi dari Dali ke Lijiang mengambil masa 2 jam lebih. Ada pelancong dari Indonesia di sebelah saya. Kami asyik berbual, tidak sempat melihat pemandangan luar, tetapi ada kenaikan ketinggian dari lebih kurang 2,000 meter ke 2,500 meter di bandar Lijiang. Pastinya Lijiang akan lebih sejuk dari Dali. Kami sampai di bandar Lijiang tengah hari dalam 11.30. Driver Didi baik, telefonkan kami hotel untuk tunggu kami di tepi jalan. Hotel yang kami booking ini terletak di luar sikit dari Kota Lama Lijiang, seberang jalan dari South Gate. Kalau tak ada orang tunggu, susah juga nak cari hotel ini. Hotel penginapan ini okey sahajalah, tak boleh nak komplain. Hotel bajet, walaupun ada peristiwa yang tidak berapa menyenangkan, sehingga patung ini pun mendoakan kami. Di China ini untuk berkomunikasi kena guna WeChat, senang untuk translate-mentranslate. Kami tidak book untuk ke Snow Mountain. Bila saya cek trip.com, kebanyakan package telah sold out. Maka kami book trip ke Jade Snow Mountain melalui penjaga hotel ini. Maka kena sembelih sikit lah, tapi itu ialah harga kena bayar bila kita last minute. Selepas berehat dalam 1 jam, kami keluar untuk cari makan tengah hari. Hujan turun tapi taklah lebat sangat. Kami pinjam payung hotel. Kota Lama Lijiang seberang jalan sahaja. Ada restoran halal di tepi jalan seberang hotel kami, tapi isteri saya tidak selera. Kami masuk ke Kota Lama Lijiang ikut pintu gerbang selatan atau South Gate. Kami pun keliru mana North Gate, mana South Gate. Bantai sahaja. Bahagian Kota Lama ini tidak ramai pengunjung kerana ini dikira bahagian belakang. Pada masa ini kami tak tahu ini kawasan belakang Kota Lama. Kawasan depan terletak dalam 0,5 kilometer ke dalam. Kawasan depan itu yang meriah dengan pengunjung dan ada anak-anak sungai serta bunga-bunga yang banyak. Esok baru kami jumpa pintu depan yang meriah itu. Macam saya kata, bila travel tak ada tour guide macam kami, kita kena try and error, tapi jumpa juga. Nikmatilah pemandangan kedai-kedai lama bahagian belakang kota tua Lijiang ini. Ditambah dengan hujan, maka agak lenganglah keadaan pada masa ini. Untuk ambil gambar kira okey, tapi cuaca tidak con, maka gambar pun pudar sikit. Suhu di Lijiang lebih sejuk dari Dali, dalam 16 ke 18 degree Celsius. Sekarang tengah hujan, lebih sejuk sedikit dari biasa. Malam nanti dijangka akan turun ke 15 degree. Untuk berjalan kaki memang bagus cuaca sebegini. Cuaca sejuk tanah tinggi seperti musim bunga sepanjang tahun juga menjadikan pelbagai bunga-bunga segar. Kedai ini menjual pelbagai pokok-pokok bunga kaktus tanah tinggi.
Kalau nak beri bawa balik Malaysia memang susahlah. Mungkin cuaca di negara kita tak sesuai. Kami terjumpa dengan patung etnik Nahi. Etnik utama di Lijiang, etnik Nahi terkenal dengan budaya domba yang unik. Etnik Neksi tinggal di tanah-tanah tinggi sebelah barat Tibet, termasuk Lijiang dan Shangri-La. Ini contoh pakaian wanita kaum atau etnik Neksi di Lijiang. Kami meneruskan berjalan mencari kedai makan, perut sudah semakin lapar. Teddy Bear ini juga sedang kelaparan. Kami tengok tidak ada restoran di bahagian yang kami jalan di kota lama ini, maka kami hendak keluar ke jalan besar. Tiba-tiba terjumpa restoran bertulisan hijau halal, betul-betul di tepi jalan besar berdekatan pintu gerbang selatan. Apa lagi seperti biasa mi sup hiris dan sate daging. Penjaga restoran perempuan hanya seorang sahaja ketika itu. Terkial-kial dia menyediakan makanan. Perut lapar, hujan dan sejuk, mi sup dan sate ini memang kena. Selepas makan kami meneruskan eksplorasi kota tua Lijiang ini. Di sinilah kesilapan kami. Kalau kami jalan ke kanan dari sempang bangunan ini barulah kami akan jumpa kawasan happening kota tua ini. Tetapi kami telah belok kiri. Sudah ketentuan Tuhan untuk kami ke kawasan utama kota Lijiang pada esoknya. Kami meneruskan berjalan dan jumpa sebuah kedai kopi, pekena kopi Yunan yang sedap, sebelum balik ke hotel pada petang itu. Kafe ini memang jual kopi sahaja, tak ada jual epok-epok atau goreng pisang, cuma khas kopi sahaja. Yunan famous dengan pelbagai kopi Arabicanya. Kedai kopi ini terletak dekat dengan pintu masuk Intercontinental Lijiang Anchian Town Resort, hotel yang tidak mampu kami duduk. Malam itu kesejukan sikit, kami tidak keluar hotel, berehat-rehat sambil makan mi Maggi. Lavender. Pagi hari kedua di Lijiang, setelah bermain-main dengan anjing bernama Lavender, kami pun berjalan ke jalan besar untuk mendapatkan Didi. Pagi ini kami akan ke Black Dragon Pool, dikenali sebagai Taman Yukuan, merupakan taman dan tasik yang cantik di utara kota tua atau kota lama Lijiang. Masuk taman ini percuma, sebab itu kita nak ke sana. Ini pukul 10.23. So ni kita tengah tunggu.
Inilah keadaan Bandar Lijiang. Tidak banyak kenderaan sebab sudah pukul 10 pagi. Semua dah masuk kerja. Perjalanan dari hotel kami ke Taman Blackpool ini dalam 15 minit sahaja, tidak jauh. Ini adalah pintu masuk utama ke Blackpool Lijiang. Taman ini terkenal dengan airnya yang sangat jernih, sampai macam cermin. Air kolam ni akan memantulkan pemandangan sekeliling, termasuk kawasan hutan, pokok-pokok purba, dan juga struktur bangunan tradisional yang cantik. Tapi apa yang paling mencuri hati ialah pemandangan gunung salji Jet Dragon, Yulong Kwesan, yang terpampang megah di belakang sebuah jambatan marmar putih yang indah. Sebentar lagi saya akan membawa anda berjalan-jalan di dalam sebahagian taman ini. Taman ini telah wujud sejak dinasti Qing atau lebih 300 tahun lalu. Taman ini dihiasi dengan bunga-bunga yang segar dan cantik. Terdapat beberapa kafe di dalam taman ini. Walaupun ada matahari pada pagi ini, tetapi suhu masih lagi dalam sekitar 17 degree. Kalau berjalan kita tidak rasa sejuk sangat, tetapi kalau duduk lama baru terasa dinginnya. Terdapat beberapa anak sungai yang mengalirkan air keluar dari tasik utama. Sebahagian dari air tasik ini keluar ke sistem perparitan Bandar Tua Lijiang. Ini salah satu restoran di dalam taman ini. Tetapi mereka tidak jual roti canai atau nasi lemak pada hari ini. Ini merupakan sebahagian dari Gunung Gajah. Saya pun tak tahu bagaimana gajah boleh sampai ke tempat ini. Ini adalah pavilion Peluk Bulan, Deyulu, sebuah pavilion 3 tingkat yang indah di tengah tasik, disambungkan oleh jambatan marmar putih, menawarkan sudut pandangan klasik untuk pengambilan gambar. Ini adalah salah satu jambatan marbli yang menghubungkan satu bahagian taman ke bahagian yang lain. Di tengah-tengah jambatan ini kita boleh mengambil gambar pavilion 3 tingkat dan persekitaran dengan lebih cantik. Pada hari ini awan tebal, kita tidak dapat melihat banjaran salji Yulong Mountain dari jambatan ini. Terdapat banyak ikan di tengah-tengah jambatan batu marmar ini. Ada pengunjung yang mencampakkan makan roti ke dalam tasik. Kami meneruskan jalan ke hujung jambatan, sambil isteri saya mengarahkan saya untuk mengambil gambar-gambar persekitaran. Tidak ada satu peta taman yang lengkap sebagai panduan. Kalau ada pun tidak di dalam bahasa Inggeris, maka kami jalan sahaja. Target kami untuk berada di taman ini dalam 2 jam paling lama. Hari ini hari Sabtu, mungkin tak sekolah, maka ibu bapa membawa anak-anak mereka ke taman ini. Sehingga kini kami tak jumpa lagi pelancong Melayu datang sini, mungkin kejap lagi kot. Walaupun ada ramai pengunjung, taman ini masih lagi boleh memberi ketenangan kepada pengunjung.
Ini adalah sebahagian dari bangunan dewan dan museum di dalam taman ini. Terdapat kerusi hayun di depan bangunan lama ini. Apakah misteri kerusi ini? Kita akan rungkai bersama selepas ini. Selepas berjalan seketika kami pun duduk sambil berbincang di mana hendak makan tengah hari ini. Saya tengok YouTube ada kedai makan halal sedap keluar dari taman ini. Itu adalah perancangan kami. Kami meneruskan berjalan. Saya hendak ambil gambar di dalam pavilion 3 tingkat, tetapi sebelum ke pavilion tersebut kami berjumpa dengan sekumpulan kanak-kanak dan keluarga mereka sedang memberi makan kepada ikan-ikan di tasik ini. Hari ini kenyanglah ikan-ikan di tasik ini. Untuk menjadikan konten ini lebih menarik, kami menipi di atas titi kayu ini. Selepas melepasi titi ini kami balik semula ke tempat asal. Memang kerja bodoh sikit. Seterusnya kami mencari pavilion 3 tingkat. Bangunan-bangunan ini berusia lebih 300 tahun. Ini dia jambatan batu marmar yang menghubungkan ke pavilion 3 tingkat ini. Saya tak tahu apa fungsi pavilion ini, tetapi mengikut kajian saya, pavilion ini tempat berdoa yang mustajab mengikut kepercayaan penganut agama dialah. Dikatakan air tesik ini pernah kering pada satu masa dahulu, mungkin kerana kemarau panjang maka kalang kabutlah pihak penguasa tempatan. Sejak tahun 2010, kawasan ini telah diisytihar kawasan tadahan air. Saya pun sudah kering idea apa nak tulis. Berani pula saya ke bangunan pavilion ini sorang-sorang, isteri dan anak saya tidak hendak ikut. Saya tawakal sahaja, lagipun ini tengah hari, hantu tidak ada. Okey, setelah lebih 1 jam kami berjalan-jalan di Taman Blackpool ini, kami rasa sudah cukup konten kami, maka kami berjalan keluar untuk cari restoran halal yang dikatakan amat sedap di luar taman ini.
Sementara jalan keluar kami jumpa beberapa peristiwa yang menarik. Antaranya seorang atuk sedang mengajar cucunya membaca buku. Mana pergi mak dan ayah anak ini? Kenapa atuk dia pula kena ajar anak mereka? Inilah dia terusan air yang mengalir keluar dari tasik dan akan menuju ke Kota Lama Lijiang. Zaman dahulu, sumber air inilah digunakan untuk keperluan penduduk Kota Lijiang, mana ada air pipe macam zaman sekarang. Perut pun dah mula lapar. Kami berjalan mencari jalan keluar dari taman. Orang ini tak guna otak. Hisap rokok sambil dokong bayi. Mungkin anak atau cucu dia. Saya marah tetapi nak buat macam mana? Aliran air keluar dari tasik ini berlapis-lapis. Ada saliran air yang keluar di bahagian bawah tempat kami jalan keluar. Inilah persimpangan keluar dari Taman Blackpool Lijiang ini. Kalau ikut Sick and Board South Jet keluar, tapi bila keluar, walaupun guna map hendak cari kedai makan agak kalang kabut juga. Memang di China ini kena tabah bila mencari sesuatu tempat. Kalau tanya orang pun guna translator agak menyusahkan juga. Maka try and error sahaja. Tetapi macam saya kata, akhirnya jumpa juga tempat yang kami cari. Tanpa buang masa, kami terus membuat pesanan. Makanan tengah hari yang berat. Ikan sweet and sour dia memang power. Kami amat berpuas hati dengan apa yang kami order. Tengok sahaja kami menghabiskan makanan. Ketika ini ada keluarga-keluarga muda Malaysia yang datang ke restoran ini. Restoran ini memang terkenal dengan pengunjung Malaysia. Selepas makan, sudah pukul 2 petang, kami membuat keputusan berjalan dalam 1 kilometer lebih untuk ke pintu utama Kota Lama Lijiang. Semalam kami masuk dari pintu selatan bukannya pintu utama. Di dalam perjalanan kami jumpa tugu Mao Zedong pengasas Revolusi Komunis China. Di mana-mana bandar pun akan ada tugu seumpama ini. Akhirnya kami sampai ke pintu gerbang utama Kota Tua Lijiang. Di sini agak meriah. Lebih ramai orang berbanding semalam dan dekorasi-dekorasi bunga pun hebat dengan saliran-saliran air deras mengalir dari tasik Blackpool tadi. Saya akan akhirkan episod kali ini di sini. Tunggukan episod akan datang yang akan menumpukan kepada suasana di Kota Tua Lijiang dan membongkar misteri kota ini. Semoga berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like and share.